Kuis Tajwid Part 18. Jawab dulu, baru semak jawapan. Jom kita mulakan. Soalan yang pertama. Berdasarkan ayat di atas, berapa jumlah hukum bacaan wajibul gunnah? A. 2, B. 1. Jawapannya A. 2. Seterusnya, bagaimana cara bacaan wajibul gunnah? A. Jelas tanpa dengung. B. Dengung 2 harakat. Jawapannya B. Dengung 2 harakat. Seterusnya, apakah hukum bacaan pada kalimah yang bergaris? A. Mad wajib muttasil. B. Mad jaiz munfasil. Jawapannya B. Mad jaiz munfasil. Seterusnya, berapa kadar harakat mad jaiz munfasil ketika wasal? A. 4 atau 5 harakat. B. 6 harakat. Jawapannya A. 4 atau 5 harakat. Seterusnya, apakah hukum tajwid pada kalimah yang bergaris? A. Idgham bila gunnah. B. Idgham ma'al gunnah. Jawapannya B. Idgham ma'al gunnah. Selesai 5 soalan untuk kuis kali ini. Dapat berapa betul? Tulis di ruangan komen dan kongsikan kepada seseorang.